3 tahun berdiam diri, Intan NAJUWA bersuara, Mahkamah arah Rizman Ruzaini. Bayar RM1.30 juta. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Selepas hampir 3 tahun memilih untuk berdiam diri, pelakon Datin Intan Najwa tampil memberi kenyataan berhubung kes saman sivil yang difailkan oleh suaminya, Datuk Ahmad Azraf Azman terhadap pereka fashion Rizman Nordin dan Wan Muhammad Ruzaini Wan Jamil, yang mewakili syarikat mereka, Rizman Ruzaini Creations M, Sendirian Berhad. Dalam dokumen mahkamah bertarikh 16 Disember lalu, pihak mahkamah menetapkan jumlah pembayaran RM1.3 juta yang perlu diselesaikan oleh defendan sebelum 15 Januari 2026. Setelah hampir 3 tahun memilih untuk berdiam diri, suami dan saya kini tampil secara terbuka berdasarkan keputusan mahkamah yang telah diputuskan, katanya. Kenyataan ini dibuat secara berfakta dan berhemah, selaras dengan keputusan undang-undang yang sah. Selepas kami memilih untuk menunggu dan menghormati proses perundangan sepenuhnya, ujarnya. Menurut Intan, individu berkenaan pada awalnya merayu bantuan kewangan dengan pelbagai janji, namun mula mengelak apabila tiba masa untuk melunaskan hutang. Susulan kenyataan itu, nama jenama fashion Rizman Ruzaini mula dikaitkan oleh netizen sebagai pihak yang dimaksudkan oleh Intan.